Sebenarnya pemuas nafsu halal teacher. At least dia dah halalkan aku. I don't tolerate orang yang hina, sakiti isteri I. Pada video ini, admin akan kongsi jalan cerita drama Isteri Rahsia Ungku Jabar, Badass Wife episod 5, 6, 7 dan 8 yang akan tayang minggu ini. Di sebuah banglo mewah yang sunyi, Nilam, seorang wanita jelita yang kini bergelar isteri, memandang suaminya, Ungku Jabar, dengan pandangan penuh makna. Langkahnya perlahan mendekati lelaki itu, lalu jemarinya menyentuh lembut lengan suaminya sebagai isyarat memohon bantuan untuk membersihkan diri. Nilam cuba menguji batas hubungan mereka yang sudah sah di sisi agama, mengajak Ungku Jabar untuk mandi bersama sebagai pasangan suami isteri. Namun Ungku Jabar membalas dengan kedinginan yang sukar diramal. Baginya, perkawinan tersebut bukanlah berpaksikan kasih sayang, melainkan sebuah kontrak yang mempunyai harga. Segala kemudahan di dalam rumah itu, daripada makanan hingga minuman, ditegaskan sebagai sesuatu yang perlu dibayar, menggambarkan jurang emosi yang dalam antara mereka. Nilam, yang memiliki semangat kental, tidak mudah melutut pada keadaan. Biarpun statusnya dihina oleh Melina dan dilabel hanya sebagai pemuas nafsu yang halal, dia tetap membalas dengan senyuman sinis. Baginya, status halal itu sudah cukup untuk menutup mulut mereka yang mendengki. Perbalahan fizikal di dapur sehingga dia disimbah air menjadi bukti betapa dunia luar tidak senang dengan kedudukannya sekarang. Di tengah badai tersebut, Tok Ma hadir sebagai figura matang yang menyuntik hikmah. Pesanannya jelas, rumah tangga tidak seharusnya dibina atas rasa hina, tetapi atas rasa ihsan. Cinta mungkin tidak hadir di awal waktu, namun amanah yang dijaga dengan baik akan melahirkan cinta yang sempurna. Ketegangan memuncak apabila masa lampau Nilam mula diusik. Walaupun ada suara yang meminta Ungku Jabar mengabaikan sejarah silam isterinya, Ungku tetap dengan prinsipnya sendiri. Dia tidak akan membenarkan sesiapa pun menyakiti Nilam. Namun pada masa yang sama, dia tidak mahu egonya dicabar. Di sebalik perlindungan yang diberikan Ungku, Nilam tetap merasa terkurung. Tangisannya sering pecah, merayu, agar suaminya menepati janji yang pernah dibuat di hadapan Tok Ma untuk membebaskannya. Nilam cuba menyesuaikan diri, mula memanggil suaminya dengan gelaran abang dan berjanji untuk berubah, termasuk dalam hal sekecil urusan masakan. Perkahwinan mereka bukan sekadar ikatan sah, tetapi sebuah medan pertempuran antara maruah, harta, dan pencarian cinta yang hilang di celah-celah ego seorang lelaki bernama Ungku Jabar. Walaupun Nilam berusaha keras, air mata yang mengalir di pipinya di penghujung jalan menunjukkan bahwa perjalanan untuk meraih cinta sejati dan kebebasan sebenar masih jauh dan penuh dengan onak duri.